Jom belajar saham sampai pandai. Saya Burhanuddin bin Abdul Ghani, Timbalan Presiden Nation Association of Muslim Finance Professional ataupun singkatannya MFP. Jadi satu perkara yang menjadi kebimbangan banyak daripada kita orang Melayu apabila cuba ataupun takut untuk masuk pasaran saham ini ialah kerana risikonya mungkin tinggi. Maksudnya kalau kita rugi tu kemungkinan kita rugi besar. Dan mungkin dalam banyak di antara kita pernah dengar macam mana ada pengalaman-pengalaman daripada kawan-kawan dan daripada third party. Kita pernah dengar ada orang yang hilang duit yang agak banyak dalam pelaburan saham. Mungkin dia masuk 5,000 dan 5,000 tu hilang habis, hancur. Jadi adalah satu concern yang sebenarnya concern yang berbaloi. Saya dahulu pada masa saya buat degree dahulu, pada tahun kedua saya ada mengambil subjek financial management. Ini degree saya memang dalam bidang accountancy studies. Kemudian di akhir tahun tu ada saya mengambil subjek investment analysis. Dan di situ sejak dari awal lagi memang kami diajar bahawa konsep high risk, high return. Maksudnya kalau tinggi pulangan tu, maknanya tinggi jugalah risiko. Maksudnya jika kita dapat masuk dalam satu pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi, berarti risikonya juga tinggi. Ini adalah konsep yang diajar daripada dulu lagi dan menjadi salah satu prinsip yang banyak diajar dalam kelas-kelas ataupun disiplin keuangan. Jadi apakah kerisauan kita ni berbaloi? Jadi satu perkara yang kita kena faham apabila kita memasuki pasaran saham. Sebelum memasuki pasaran saham, kita perlu belajar. Kita perlu belajar dan kita mengetahui selok-belok dan strategi yang patut digunakan dalam memasuki pasaran saham. Dan insya-Allah dalam kelas MFP, kita akan ajar bahawa risiko itu sebenarnya boleh diurus. Maksudnya, kita boleh menentukan banyak manakah risiko yang perlu diambil setiap kali kita melakukan satu trade ataupun setiap kali kita membeli satu saham. Jadi sebenarnya kita boleh limitkan, kita boleh hadkan berapa risiko untuk satu-satu trade. Jadi dalam kita punya pengajian, dalam kita punya kelas, kita ajarkan bahawa risiko tu sebenarnya tidak perlu tinggi pun. Kita boleh menentukan, kita boleh mengawal risiko tu supaya tidak tinggi. Jadi antara perkara yang kami ajar adalah satu trade, satu pembelian saham kita tidak boleh melebihi daripada 1% NLV ataupun NLV itu bermaksud net liquidation value. Jadi maksudnya bila kita cuba untuk melabur dalam pasaran saham, contohnya kita akan masukkan satu jumlah wang untuk kita laburkan. Sebagai contoh kita masukkan 1,000 kita ambil US dollar 1,000 US dollar ke dalam account broker. Jadi apabila kita membeli saham, kita tahu setiap satu pembelian saham kita tidak boleh melebihi daripada 1% daripada 1,000 asas modal kita. Jadi asas modal kita tu jika 1,000 bermaksud kita tak boleh mengambil risiko lebih daripada $10. Kalau kita punya NLV adalah 10,000, 1% daripada 10,000 bermakna hanya $100 yang kita risikokan untuk pembelian satu saham. Untuk in 1% for each trade. Jadi bila kita buat macam tu, kita terpaksa spread the portfolio tu kepada dalam lingkungan sekitar 5 saham lah dan untuk kita punya portfolio. Jadi kita kena faham bahawa risiko itu boleh diurus. Risiko itu boleh diurus. Malahan mengikut strategi yang kita ajarkan, apabila kita telah mengambil risiko 1% sewaktu awal kita membelinya, dalam masa beberapa bulan, jika pelaburan itu adalah satu pelaburan yang baik, satu trade yang bagus, kita ada satu cara di mana kita akan menjadikan risiko kepada pelaburan itu kepada zero. Maknanya kosong risiko. Artinya kita punya pelaburan setelah beberapa bulan sepatutnya telah menjadi risk free investment, bebas risiko. Jadi apa-apa jadi pun pada pasaran, kita tidak akan rugi untuk that particular trade lah. Pelaburan ni sebenarnya adalah satu perkara yang kalau kita belajar,
ia tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu tinggi risiko, kerana risiko itu boleh diurus. Rule ini sangat penting untuk kita kekal lama dalam pasaran, kerana kita sebagai pelabur, walau macam mana pun kita belajar, kita kena faham bahawa stock market ini volatility-nya sangat tinggi. Dia punya turun naik harga pasaran tu tidak menentu, dan dalam keadaan tidak menentu ni, di situlah kita cuba mempelajari macam mana nak memastikan mengurangkan ketidakpastian itu, nak mengurangkan uncertainties. Jadi kita boleh mengurangkan dalam berbagai cara dengan melalui analisis yang kita buat, dan apabila kita telah confident dengan analisis itu dan kita pastikan bahawa saham itu berada dalam keadaan trend menaik ataupun kita panggil uptrend. Bila uptrend, hanya apabila ia uptrend barulah kita melabur. Bila kita melabur dalam keadaan saham itu uptrend, maka kemungkinan untuk dia jatuh selepas kita membeli dan mengakibatkan kerugian itu sangat rendah. Dan jika sekiranya ia jatuh, kita hanya risikokan 1% sahaja. Maksudnya, kalau kita beli saham, contohnya $53, jadi kita akan rugi $10 sahaja daripada $53 itu, kalau telah kita punya NLV adalah 1,000. Jadi, jangan takut untuk belajar tentang pelaburan saham. Jangan takut untuk mencuba. Kita apa-apa pun di dalam kelas, kita akan ajar macam mana nak memulakan kita punya pembelajaran ataupun kita punya journey dalam pelaburan ni menggunakan paper trade. Paper trade ni dah yang perkara yang paling selamat untuk kita memulakan. Maksudnya, di awalnya jika sekiranya kita tidak ada pengalaman dan kita tidak ada lagi that confident level, maka kita bolehlah menggunakan paper trade. Paper trade ini adalah masuk dalam pasar saham, bukan menggunakan duit sebenar. Ia adalah duit, kita boleh kata duit olok-olok, ataupun kalau pernah main monopoli, ialah macam duit monopoli. Jadi dalam game monopoli, kita boleh main sampai kita boleh jadi milioner, itu untung banyak, dan kita boleh jadi bankrupt, tapi bankrupt tu adalah bankrupt duit monopoli, bukan duit betul. Jadi dalam pasaran saham sebenarnya perkara yang sama boleh dibuat. Kita boleh mulakan dengan berdagang dan melabur menggunakan paper trade. Yang ini disediakan oleh pihak broker. Jadi bila kita menggunakan paper trade, kita melabur dalam pasaran saham menggunakan data sebenar, dan di situ kita boleh lihat prestasi kita. Dan apabila kita telah confirm, kita telah mempunyai confident dan tahu bagaimana nak mengurus pelaburan itu dengan baik, bagaimana kita boleh experience bahawa risiko itu sebenarnya boleh dikawal, maka di situlah kita boleh mula melabur menggunakan duit kita yang sebenar. Jadi sebenarnya pelaburan dalam pasaran saham ni adalah pelaburan yang selamat jika kita tahu bagaimana untuk menguruskan risikonya.